Ada berita baik untuk orang-orang Seremban. Ayam seekor ni RM1 je weh. Price pun RM1 je. Ni beras cak rambutan RM5.90 dapat lagi satu. Korang kena serbu ke Ekosek Ampangan Seremban sekarang juga sebab sepada grand opening dorang, harga barangan kat sini serius tak masuk akal. Ayam seekor ni RM1 je tapi satu family satu ekor je tau. Maggi ni 50 sen sepaket. Bihun ni pun 10 sen dan fries jenama cili fin ni pun RM1 je sepaket. Yang Ina tunjuk ni semua korang kena mai ikut tarikh tu tau, baru dapat harga sedemikian terhad kepada RM1,000 yang terawal. Tapi korang jangan risau, yang lain-lain pun tengah murah kau-kau. Macam bawal emas ni tak sampai RM7 seekor. Ikan bilis ni RM1.69 je setiap 100 gram. Lobak merah ni RM1.99 sekilo. Bawang putih sekilo RM5.99 ni je. Dan bawang merah ni RM1.29 sekilo. Sabun basuh baju Hero RM99 ni. Untuk 36 atau 39 kilo ni tak sampai RM12 harga je. Yang ini lagi syok weh. Kalau korang grab satu, korang akan dapat lagi satu. Antaranya macam beras cat rambutan ni, sabun lantai jenama Clorox, Molfit diaper tape, kopi diaper pen, sanitary pad, sabun badan dan banyak lagi weh. Ayam buat ni pun RM29.90 je weh. Ket labuh yang lawa ni pun satu ni tak sampai RM40. Dan kalau korang nak beli secara borong, lagi-lagi korang yang meniaga makanan tu, eloklah serbu sekarang sebab harga memang murah kau-kau. Selain tu Ekosek Ampangan Seremban ni Ina rasa betul-betul selesa dan luas. Yang ada food court lagi. Malah kedai aircon 2 ni pun ada tau. Semua dalam ni RM2.50 setiap satunya. Beruntung betul orang Seremban. Jangan terlambat sudahlah. Pakat-pakat serbu sekarang. Memang marem weh.